Lagi-lagi kalau sebut Sabah, apa yang terkenal dengan negeri Sabah bukan Gunung Kinabalu, Prof, tapi Jalan di Bulan. Ini acap kali kita dengari di TikTok. Orang di negeri Sabah boleh mengundi hanya dengan satu jari. Tetapi yang kami sebagai anak rantau di negeri Semenanjung ini mengundi dengan satu jari, tetapi dengan not ribuan ringgit sebagai galang gantinya. Apa yang dijawab oleh PMS? Dengar kita, berapa kita bagi pada Sabah? 6.9. 17 billion. 17 billion is dengan apa isu dalam 40% itu dua perkara yang lain, tetapi ada sangkut pautnya. Dalam demokrasi, rakyat menjadi bos cuma untuk 2 minggu, kemudian untuk 5 tahun lagi orang politik yang jadi bos. Maksudnya kita hilang kuasa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera penonton My Catalyst. Dibawakan oleh My Catalyst dari orang muda untuk orang muda. Di podcast Borak Kopi kita pada hari ini, podcast membantras berita dan maklumat palsu dengan tagline waspada dengan apa yang anda percaya. Jadi saya Jiha, hos anda bagi episod kali ini, di mana di episod kali ini kita akan membincangkan atau kita akan bersembang berkenaan satu isu yang semakin hangat, iaitu berkenaan dengan PRN Sabah. Okey, jadi PRN Sabah ni akan tiba ataupun bakal tiba tidak lama lagi. Jadi untuk kita ulaskan atau membincangkan berkenaan dengan isu ini, kita bawakan kepada anda dua tetamu jemputan yang sangat istimewa, iaitu Profesor Wong Chin Huat, iaitu profesor daripada Sunway University, dan kita juga ada seorang influencer daripada tanah air negeri Sabah, Miss Nisarina. Ya, saya panggil Cik Nisarina boleh? Jadi apa khabar Miss Nisarina dan juga Prof Wong? Bagus, okay, terima kasih. Sihat, alhamdulillah. Yeah. Alright. Terima kasih sekali lagi kerana sudi hadir di podcast kita pada hari ini. Jadi mungkin para penonton tertanya-tanya, bagaimanakah ataupun apakah latar belakang tetamu jemputan kita pada hari ini? Mungkin Prof boleh berkongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan latar belakang Prof. Okey. Untuk rakan-rakan di Sabah, Kopi Sadangan, saya Chin Huat, ahli sains politik. Dan saya selalu muncul di TV dengan baju ini. Ada ramai yang fikirkan saya orang Sabah. Saya sebenarnya dari Perak, jadi saya orang Sabah aspal, asli tapi palsu. Makanan yang saya paling suka daripada Sabah antaranya hinawa ataupun kinilau, iaitu ikan mentah yang dijeruk dengan limau. Dan juga boso, daging yang diperam. Menarik ya, sebenarnya saya pun tak pernah lagi cuba makanan tersebut. Mungkin kita boleh cuba lepas ni. Bagaimana pula dengan Cik Nisa? Sedikit latar belakang yang mungkin penonton kita ingin tertanya-tanya lah berkenaan dengan Cik Nisa. Kalau Prof tadi menggelarkan diri beliau sebagai aspal, saya rasa Prof dah boleh tukar sebagai original Sabahan lah. Saya dah aspal. Dan saya pula original Sabahan. Saya merupakan anak kelahiran negeri Sabah dan sebelum ni saya pernah viral semasa Perintah Kawalan Pergerakan, di mana saya viral sebab saya belajar dari bonet kereta. Berikutan masalah internet tiadalah pada ketika itu, dan sehingga kini saya masih mencipta kandungan yang bertemakan pendidikan dan juga berkhususkan tentang negeri Sabah, baik dari segi adat budaya, tradisi, bahasa dan banyak lagi. Jadi kita dah dengar sedikit latar belakang berkenaan dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Jadi mungkin kita boleh beralih ke segmen soalan-soalan yang kita ingin kupaskan lah berkenaan dengan PRN Sabah kita pada hari ini, boleh? Okey, baiklah. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Bagaimanakah Prof dan juga Nisa melihat landscape politik Sabah sekarang? Adakah ianya semakin stabil ke ataupun masih bergolak dengan perubahan kerajaan yang kerap berlaku? Mungkin Prof boleh ulaskan terlebih dahulu. Terima kasih. Saya rasa apa yang kita lihat di Sabah adalah satu trend yang lebih dinamik kerana politik koalisi ataupun gabungan di Malaysia berasaskan koalisi yang tetap. Maksudnya parti-parti tidak akan melanggar sesama sendiri kalau mereka berpakat. Tetapi kita lihat perkara ini mula berubah pada PRN 2020 dan kali ini lebih lagi bukan saja ada parti seperti STAR dan APCO yang keluar daripada GRS dan juga PH,
Tapi sekalipun PH yang dan bukan saja GRS dan UMNO melanggar sesama sendiri, tetapi PKR pun melanggar dengan dua parti ini. Jadi itu sesuatu yang baru, tetapi saya rasa mungkin tidak senang untuk berlaku perubahan kerajaan. Akhirnya mungkin tetap adalah parti-parti yang lebih karib dengan persekutuan. Kalau berlaku perubahan kerajaan, maka itu tsunami yang cukup besar. Jadi itu sangat menarik sebenarnya pendapat daripada Prof itu sendiri. Bagaimana pula dengan Nisa berkenaan dengan keadaan politik di Sabah sekarang? Pada pendapat saya pula, saya tidaklah mengatakan landscape politik di Sabah ini stabil, tetapi tidaklah juga bergolak. Ianya lebih kepada peralihan menuju kepada kestabilan dan masih belum sepenuhnya stabil. Sebab apa yang saya dapat lihat sekarang ni Prof, saya nampak mula wujudnya satu sistem di negeri Sabah untuk mengukuhkan kestabilan politik di sana sendiri. Sebagai contoh, wujudnya undang-undang anti lompat parti di bawah rang undang-undang Kerajaan Persekutuan Negeri Sabah pada tahun 2023 kalau saya tak silap. Ini menunjukkan bahawasanya Sabah kini telah pun mula bersuara menginginkan kestabilan politik pada mereka sendiri, di negeri kami sendirilah sebagai orang Sabah. Dan dalam masa yang sama juga, saya boleh katakan yang dinamika politik di negeri Sabah ni masih lagi cair dan fleksibel, di mana berlakunya penggabungan parti, perpecahan blok politik dan juga penggabungan kerajaan pada akhir-akhir masa untuk pembentukan sebuah kerajaan negeri. Dan sekarang ini juga apa yang saya rasalah, anak-anak muda lebih celik tentang politik di negeri Sabah, yang menjadikan pergerakan politik di negeri Sabah untuk menuju kestabilan itu mungkin boleh didapati tidak lama lagi. Jadi kita harapkan itulah yang kita harapkan daripada anak muda kan Nisa kan. Jadi bila kita cakap berkenaan dengan anak muda ni, dari perspektif anak muda sendiri kan Nisa, sebagai seorang anak muda yang merantau, yang lahir di negeri Sabah dan bekerja di Semenanjung. Jadi ramai mengatakan bahawa mereka sebenarnya semakin skeptikal terhadap politik. Adakah masih ada satu kepercayaan bahawa sistem politik Sabah ni dia boleh membawa satu perubahan sebenar, khususnya di negeri Sabah lah, di negeri yang kita sedang bincangkan sekarang ini. Jadi macam mana pendapat Nisa berkenaan? Saya tidak nafikan bahawasanya skeptikal tentang politik di negeri Sabah itu masih ada. Ini berkemungkinan dengan bagaimana politik di negeri Sabah ini berlaku dan juga berlangsung apabila berlakunya ketidakstabilan politik berikutan perpecahan blok politik dan juga penggabungan parti dalam menjadikan kerajaan negeri Sabah itu sebuah negeri. Dan apabila berlakunya perpecahan blok politik ini menjadikan anak-anak muda di negeri Sabah rasa was-was tentang bagaimana kepimpinan sebuah parti mampu memimpin sebuah negeri, sehingga menjadikan berlakunya rasa kurang rasa tanggungjawab untuk peka terhadap politik di negeri Sabah, memandangkan apa yang saya perhatikan juga berikutan perubahan kerajaan yang berlaku di negeri Sabah ini, yang menjadikan rakyat negeri Sabah sedikit skeptikal terhadap politik di negeri Sabah ni juga. Faham? Agak menarik sebenarnya bila kita bincangkan berkenaan dengan anak muda dan juga berkenaan dengan skeptikal di negeri Sabah ni. Mungkin apa pandangan doktor berkenaan ni? Saya rasa sebenarnya saya ambil pandangan yang agak berbeza tak ke? konvensional. Kerana ramai rakyat Malaysia merasakan perpecahan antara orang politik dan parti politik sesuatu yang buruk. Bagi saya itu sesuatu yang baik. Kalau semua parti politik tidak berpecah, semuanya bersatu, macamlah kalau kita ada Giant, Aeon, apa lagi Lotus, semua betul? bergabung. Kalau mereka bergabung, kita tak akan ada apa-apa sales kan. Perkara yang sama. Kalau parti-parti semua bergabung, maka mereka akan menjaga sesama sendiri. Kalau dia makan rasuah pun, kita tak tahu. Jadi bagi saya, ada banyak pilihan itu bukan perkara yang buruk. Kalau kita pergi makan dan menu itu terlalu banyak, apa salahnya? Kita pilih saja apa yang kita nak. Yang jadi masalah bagi saya adalah soalan ini. Apabila rasuah berlaku di Sabah dan saya tanya kepada rakan-rakan di Sabah, apa pandangan?
Dan biasanya ada dua pandangan saja. Satu, semua orang pun makan rasuah. Cuma yang kali ini, mereka ini nasibnya malang sikit, kena tangkap. Yang kedua adalah, okeylah, sekalipun kita tak memberikan, tak ada belas kasihan pada mereka yang kena tangkap pun, apa pilihan kita? Kerana semua orang pun rasuah. Jadi saya rasa itu cabaran yang lebih besar, kerana kalau katakan Sabah dapat lebih banyak kuasa, lebih banyak sumber, tetapi masalah rasuah, masalah songlap sumber awam, dana awam itu tidak dapat diselesaikan, akhirnya kita dapatkan pegar tempatan untuk makan parti sendiri. Betul. Itu adalah satu benda yang sangat make sense. Ada doktor nak tambah apa-apa lagi berkenaan dengan soalan ini? Dan kalau kita lihat kepada masalah yang lebih besar, misalnya orang tanya kenapa politik Sabah sungguh pun agak dinamik, tetapi nampaknya akhirnya orang yang sama ataupun segala rundingan untuk berkongsi kuasa itu nampaknya sangat transaksional. Mereka lihat apa yang boleh dapat dan rakyat tetap akan dieksploitasi. Itu yang satu sentimen yang saya dapat rasakan. Dan saya rasa kita kena lihat apa punca asalnya. Bagi saya puncanya adalah kuasa sebenarnya terlalu memusat di Kota Kinabalu. Dan selepas pilihan raya apa jadi? Setiap tahun DUN bermesyuarat 3 kali. Betul. Dan jumlahnya mungkin tak lebih daripada 2 minggu. Termasuk 14 hari. Jadi kebanyakan orang sebenarnya tidak rasakan apa gunanya ADUN, kecuali ADUN tu menjadi menteri, ataupun ADUN tu fungsinya paling utama adalah menentukan siapa jadi ketua menteri. Akhirnya itu transaksi adalah kita pilih ADUN, dia pilih ketua menteri, dan ketua menteri bagikan sumber pada dia bagi pada kita. Jadi dalam keadaan ini, kita sebenarnya suka untuk harapkan perubahan. Jadi bagi saya apa yang penting untuk orang Sabah adalah menuntut desentralisasi, pemancaran kuasa. Satu, sememang yang telah dituntut, pemancaran kuasa daripada Kuala Lumpur ke KK. Kedua, dari KK ke Keningau, ke Kudat, ke Kalabakan dan sebagainya. Kita perlu pemancarkan kuasa, kita perlukan ada kerajaan residensi yang dipilih rakyat, jadi lebih senang. Betul. Seperti mana yang dikatakan oleh doktor sebentar tadi kan, berkenaan dengan beberapa kawasan seperti KK. Tapi bagaimana pula dengan masyarakat atau rakyat di negeri Sabah? Kerana kita tahu di negeri Sabah kita ada banyak etnik, ada banyak kaum dan juga ada beberapa identiti. Adakah ini sebenarnya masih faktor utama atau Sabah sebenarnya sudah bergerak ke arah politik berasaskan prestasi dan juga isu semasa? Pendapat Prof macam mana? Ataupun anak jati negeri Sabah dulu. Saya orang Sabahan aspal. Saya ambil tempat kedua. Mungkin Nisa boleh kongsikan terlebih dahulu? Sorry, soalan ni tadi maaf. Seperti yang kita tahu kan, banyak yang berkata sebenarnya politik Sabah ni dia sering dikaitkan dengan etnik dan juga identiti kan. Jadi adakah sebenarnya perkara ini masih menjadi faktor utama ataupun Sabah sebenarnya sudah bergerak ke arah politik berasaskan prestasi dan juga isu semasa? Pada pendapat saya, sebenarnya dua-duanya masih lagi setimpal, timbal balik untuk politik dan juga identiti. Sebab apa yang cuba diperjuangkan oleh politik di negeri Sabah juga berkait rapat dengan hak kepentingan tradisi dan juga budaya kaum setempat. Namun dalam masa yang sama, perbincangan mengenai politik berdasarkan prestasi dan juga adat budaya adat resam ini juga perlu dibicarakan secara berasingan, namun perlu berlandaskan dengan satu visi, iaitu untuk meningkatkan dan menjaga hak autonomi negeri Sabah itu sendiri. Pada pandangan saya, isu baru yang pasal integriti, pasal tata kelola itu ada baru, misalnya keadilan untuk Zara, itu sesuatu yang baru yang kita tak pernah nampak sebelum ini.
dan juga ada permintaan ataupun tuntutan yang berasa sejagat seperti ke mana pun, sama di KK ataupun di Tawau, kita dengar geruhan orang Sabah bahawa pembangunan yang agak mundur dan lambat dan sebagainya. Tapi selain ini, pada pandangan saya, politik Sabah sebenarnya masih agak berakarkan identiti. Dan bukan sahaja seperti orang Semenanjung yang lihat bahawa 3 kumpulan iaitu Bumiputra Muslim, Bumiputra Bukan Muslim, KDMA, dan juga Cina. Tapi lebih mendalam lagi. Sebagai contoh, kalau kita lihat, dan saya cakap secara terus terang, kalau ada yang salah, saya harap rakan kita di Sabah jangan boykot saya ataupun halang saya untuk mengunjungi Sabah lagi. Hubungan bersaing antara misalnya Bajau Sama dan Bajau Pantai Timur sebenarnya agak mendalam. Dan ada pengundi-pengundi KAU, kecuali di kawasan Bandaraya, yang ada listnya parti mana yang boleh dipilih, parti mana yang tak boleh dipilih. Kerana itu parti kita. Itu parti orang sebelah sana. Jadi sangat mendalam. Dan kalau kita pecahkan lagi, misalnya saya pergi ke kawasan Dun Sindumin di Sepitang, sebelah Sarawak. Dan di sana majoritinya adalah Kedayan. Betul. Ya. Jadi kalau Rina nak bertanding, Rina cukup layak kerana orang kita. Tapi kalau anda Muslim tapi bukan Kedayan, itu mungkin menjadi halangan. Dan saya boleh faham kerana politik dia belum maju sampai lagi kita mempersoalkan apakah yang saya dapat sebagai seorang pengguna dalam pasaran politik. Kita tak menilai persaingan itu, tapi kita melihatnya dalam konteks keluarga, klan, yang kaum kerabat yang lebih mendalam. Yang kita rasakan kalau orang kita naik, dia akan jaga kita. Itu sebenarnya menjadi satu isu. Misalnya ada Bumiputra Muslim di luar Pantai Timur yang rasa was-was dengan parti warisan, bukan pasal polisinya, tetapi rasa kalau warisan berkuasa, maka orang Bajau Pantai Timur mungkin akan dilebihkan keuntungannya dan sebagainya, kelebihan. Faham? Itu adalah satu pandangan yang menarik daripada doktor sendiri dan juga Nisa. Jadi kita akan berbalik kepada soalan kita yang pertama berkenaan dengan kerajaan yang bersilih ganti, yang sering tukar. Jadi kita tahu infrastruktur, kemiskinan dan juga pembangunan luar bandar ni merupakan satu isu yang lama. Tapi sebenarnya masih belum selesai lagi sampai sekarang. Jadi bagi PRN kali ini kan, menjelang PRN kali ini, apakah sebenarnya strategi atau pendekatan politik yang paling efektif untuk menangani masalah ini dalam konteks anak muda sendiri? Mungkin Nisa boleh jawab terlebih dahulu. So, apabila kita menyebut tentang infrastruktur, pendidikan, pembangunan luar bandar, memang amat ketara di Sabah. Lagi-lagi kalau sebut Sabah, apa yang terkenal dengan negeri Sabah bukan Gunung Kinabalu, Prof. Tapi Jalan di Bulan. Ini acap kali kita dengari di TikTok sebab saya duduk di daerah yang dikenali sebagai Jalan di Bulan di daerah Telupit. Yang mana sebagai seorang anak muda dan seorang anak negeri Sabah, saya amat terasa mengenai pembangunan infrastruktur, mengenai pendidikan. Lagi-lagi saya memang duduk di luar bandar. So, bila kita berkata mengenai isu pendidikan, isu infrastruktur, isu pembangunan, ekonomi, kewangan, ini bukanlah satu isu yang kita boleh selesaikan dengan serta-merta. Temui jalan penyelesaian sehari boleh diselesaikan sehari, bukan. Tetapi ini adalah satu isu yang mana perlu kita letakkan pemerhatian dan juga kita letakkan usaha sepenuhnya untuk satu tempoh masa yang lama. Betul. Sebab biarpun kerajaan bersilih ganti, tapi apa yang saya percaya pihak yang berwajib perlulah bersama-sama bersetuju ke atas satu dasar untuk membangunkan infrastruktur ekonomi dan pendidikan ini. So, untuk memastikan bagaimanakah pendekatan politik di negeri Sabah boleh digunakan ataupun difokuskan dalam PRN yang akan mendatang. Betul. Ini adalah yang pertama, pada pendapat saya, politik perlulah berlandaskan data yang sebenar.
Sebab sekarang ini anak-anak muda di negeri Sabah saya percaya lebih bijak dalam menilai kematangan seorang pemimpin. Khususnya lagi banyak informasi yang kita boleh dapat dari hujung jari sahaja. TikTok, Facebook, laman web kerajaan dan banyak lagi. Yang mana setiap pembangunan ataupun setiap apa yang dilakukan oleh kepimpinan tempatan ini kita boleh nilai dan kita boleh jangka apakah isu dan masalah yang perlu diselesaikan, yang patut diselesaikan dan bagaimana patut diselesaikan. Dan orang Sabah sekarang ini saya rasa lebih bijak sedikit dalam menilai, yang mana kami bukan sekadar mahukan retorik, bukan sekadar mahukan agenda, tapi dengan izinlah dalam bahasa Inggeris, please walk the talk. Sebab kalau sekadar cakap, jalan bulan kami ada, janji bulan mungkin tak perlu lagi lah. Itu agak yang menarik, pertama. betul. So yang kedua adalah kesinambungan dasar. Macam yang kita cakap tadi, di Sabah ini sangat terkenal dengan isu lompat parti, isu penggabungan kerajaan pada saat akhir. Dalam masa yang sama, isu apabila kerajaan bersilih ganti, realitinya dasar juga bersilih ganti. Semuanya akan bermula dari sifar semula. Kerajaan baru, dasar lama tergendala, projek tergendala, tak ada apa yang terselesai dan terbangun di Sabah. Betul. Makanya baik kerajaan, baik pembangkang, sesiapa pun yang masuk memimpin kerajaan negeri Sabah ini perlulah bersepakat untuk ada satu kesinambungan dasar, yang mana dasar ini perlulah kita lihat sebagai satu projek yang berpanjangan untuk memastikan pembangunan pendidikan, infrastruktur di negeri Sabah ini terjalan meskipun siapa yang memegang tampuk pemerintahan. Dan yang ketiga, pendekatan yang boleh kita lakukan, politik yang boleh dilakukan di Sabah adalah bagaimana melibatkan anak muda, yang mana pada PRN akan datang ini lebih kurang 900,000 kuasa undi terletak di tangan anak muda. Dan anak-anak muda ini pastinya rasalah ingin di-includekan di dalam apa-apa jua kepimpinan negara. So inclusivity ini boleh dilakukan dengan melibatkan anak-anak muda, baik dari segi pembuatan keputusan ataupun mendapatkan pendapat anak-anak muda dalam menyelesaikan isu-isu yang agak popular juga di negeri Sabah. So secara tidak langsung infrastruktur di negeri Sabah, bukan infrastruktur saja, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, ini sebenarnya boleh dibangunkan sekiranya mendapat satu kesepakatan yang sama dalam semua pihak, dan dalam masa yang sama kestabilan politik juga dan kematangan kepimpinan kerajaan negeri ataupun seorang individu turut menyumbang kepada pembangunan negeri Sabah itu sendiri. Menarik. Jadi kita dah ada 3 langkah yang efektif yang mungkin kerajaan boleh lakukan bagi PRN yang akan datang ini. Bagaimanakah pendapat doktor berkenaan ini? Kalau kita bincangkan strategi, apa strategi yang diambil oleh kerajaan akan datang, kita tak tahu pasti mana lagi. Betul. Itu cerita lain dengan apa yang pengundi boleh buat dalam masa ini. Saya setuju sebahagian daripada apa yang saudari cadangkan. Tapi bagi saya yang penting sekali mungkin adalah memperkuatkan kuasa rakyat terhadap wakil rakyat. Kerana apa yang kita lihat adalah yang seperti orang yang secara sinis katakan, dalam demokrasi rakyat menjadi bos cuma untuk 2 minggu, kemudian untuk 5 tahun lagi orang politik yang jadi bos. Maksudnya kita hilang kuasa untuk mengawal, menyemak, mengimbang mereka selepas pilihan raya, selepas keputusan diketahui. Dan mengapa ini berlaku? Salah satu sebabnya adalah kebanyakan keputusan yang dibuat itu tidak terus. Ini bukan saja di Sabah, di mana-mana pun. Tapi Sabah masalahnya mungkin lebih teruk. Betul. Jadi kalau kita bilang kenapa pembangunan di Sabah itu mundur, satu bahagiannya sudah pasti kerana mungkin peruntukan daripada persekutuan tidak baik, tak cukup. Tetapi adakah kesemua sumber yang telah sampai di Sabah gunakan untuk kebaikan orang Sabah? Itu soalan yang kita perlu tanya. Kita perlu tanya kalau apabila seseorang tokoh politik itu dapat memerintah, menguasai negeri untuk lebih 1
dekad. Bila dia boleh buat dinasti politiknya sendiri, adakah itu menguntungkan orang kebanyakan? Itu soalan yang kita perlu tanya. Dan saya rasa itu satu isyarat yang dihantar dalam perhimpunan-perhimpunan keadilan untuk Zara. Dan bagaimana ke arah itu? Saya rasa ada beberapa perkara. Satu, kita perlu tuntut hak undi pos bagi anak Sabah yang merantau. Seperti saudari Rina. Betul. Saya amat bersetuju berkenaan dengan undi pos ya. Sebagai macam saya sekarang ini dah merantau lebih kurang 7 tahun di negeri orang. So kiranya lebih kurang 2 kali juga PRN Sabah saya masih merantau di sini. Kalau saya boleh kira-kira tiket flight, kos saya balik ke kampung dan untuk mengundi, sekali balik saja boleh mencecah sehingga RM2,000 ke RM3,000 per kepala. Itu pun walaupun orang kata ada tiket subsidi, tetapi tetap tidak seperti apa yang saya bayarlah. So kiranya lebih mahal. Itu baru sampai ke airport, belum sampai ke rumah lagi. Yang mana kalau kita dapat lihat tahun ni 900,000 kuasa undi terletak di tangan anak muda negeri Sabah. Dan 200,000 daripadanya anak muda ini tidak dapat pulang ke pangkuan keluarga, ke pangkuan negeri untuk memilih. Walhal kuasa satu undi itu mahal. Betul. Saya boleh katakan kenapa orang di negeri Sabah boleh mengundi hanya dengan satu jari, tetapi yang kami sebagai anak rantau di negeri Semenanjung ini mengundi dengan satu jari tetapi dengan not ribuan ringgit sebagai galang gantinya. Saya rasa saya tak pasti sama ada 200 yang 200,000 itu adalah perantau Sabah di luar Sabah. Saya tak pasti semuanya anak muda, tapi sebahagian besar akan anak muda lah. Termasuk yang mungkin tua-tua sedikit pun. Kerana yang sama. Soalan yang kita perlu tanya adalah kenapa orang Sabah perlu balik ke Sabah untuk mengundi. Dan ada kempen untuk mengutip derma, membantu anak Sabah balik. Kenapa bukan kita bawakan peti undi ke sini? Ke mana anak Sabah berada? Saya tahu jawapan SPR. Jawapan SPR adalah anda harus mendaftar di mana anda berada. Tetapi ini mengabaikan soalan. Pertama, kebanyakan orang yang datang ke sini mungkin dia tak ada kepentingan jangka panjang. Dia datang belajar. Dia datang bekerja pun itu mungkin pekerjaan yang sementara. Dia belum nak bermastaudin untuk lebih daripada 2-3 tahun. Dan hatinya masih di Sabah. Betul. Jadi kalau kita paksa semua mereka, pilihan anda tukar alamat, undi di sini, atau nak kekal di Sabah, bayar tambang pesawat. Atau kalau anda tak sanggup bayar, janganlah mengundi. Adakah itu pendirian kita? Itu yang kita perlu tanya. Kita perlu tanya kenapa anak Sabah begitu ramai di sini. Kalau kita jumpa anak Sabah, kebanyakannya bukan dia kerja untuk gaji yang tinggi. Banyak mereka datang sini cari rezeki atas gaji minimal. Kenapa? Kerana kekurangan peluang pekerjaan di sana, kerana kekurangan peluang pendidikan di sebelah sana. Jadi dalam keadaan ini, mereka tidak harus dipaksa untuk membuat pilihan, gugurkan hak anda di Sabah menjadi pengundi di sini, atau pilih sama anda mampu untuk mengundi. Kita perlu persoalkan ini. Kenapa hak mengundi itu perlu dikaitkan dengan kemampuan? Saudari berasal daripada Belfort. Belfort tu tak sampai 2 jam dari KK. Lebih kurang 2 jam. 2 jam. Dan itu kira semua dah tadi kata 2,000. Okay. Mungkin ada yang jimat sedikit. Tapi kalau andaikan anda datang daripada Pensiangan, daripada Long Pasir, daripada Nabawan, daripada Kalabakan, berapa yang akan perlu dibayar? Kerana lepas turun daripada pesawat, anda kena
mungkin upah 4-wheel drive untuk masuk ke kampung. Betul. Kan? Jadi semua soalan ini kita tidak boleh mengandaikan berfikir seperti orang Semenanjung, kenapa anda tak balik? Kita perlu fikirkan kenapa mereka di sini. Betul, itu adalah satu pendekatan yang mungkin akan jadi satu pendekatan yang sangat efektif ya bagi PRN ini. Tapi saya mesti katakan, kalau kita lihat sebelum PRN ini, ada banyak parti daripada APCO, DAP, PKR, siapa lagi? UMNO? GRS, UMNO. yang cakap kita perlu ada undi POS. Betul. Tapi apabila undi POS ni tak jadi, kita tak nampak apa pun respon daripada mereka. Ada nampak tak mana manifesto daripada mana parti yang akan janjikan perjuangkan undi POS untuk anak Sabah menjelang PRU 16. Kalau tidak, 2 tahun lagi bila saudari mengajak kita berbincang sini, kita akan bincang perkara yang sama. Sama, betul. Jadi seruan saya pada parti-parti Sabah, undi POS itu tidak ada dalam MA63. Tapi kalau anda tak sanggup perjuangkan ini, anda sanggup membiarkan 1/8 anak Sabah yang mungkin terpaksa melepaskan hak mengundi kerana mereka tak mampu, apakah ini perjuangan untuk orang Sabah? Agak crucial sebenarnya benda ni. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan MA63 sebentar tadi kan, mungkin soalan ini khusus kepada Nisa, di mana Sabah dan Sarawak sebenarnya kita tahu diberikan hak autonomi tertentu, namun hanya dalam beberapa perkara seperti pendidikan, immigration dan juga penggunaan bahasa dalam MA63 ni kan. Jadi sebagai wakil anak muda yang hadir, adakah Nisa merasakan bahawa MA63 ni sebenarnya dipandang sebagai sesuatu yang agak penting atau dilihat sebagai sesuatu yang bersifat terlalu teknikal? Macam mana? Okey, baik. Ini kalau saya katakan secara general, kalaulah ditanya kepada mana-mana anak muda, mereka pernah dengar tak tentang MA63? Diorang pasti kata pernah dengar. Baik anak Sabah, anak Sarawak ataupun Semenanjung juga. Pasti mereka pernah dengar. Tapi jika ditanya soalan susulan, apa itu MA63? Semua pasti akan terdiam. Pada mula-mula saya mendengar tentang MA63 ni sendiri, saya sendiri pun tercengang. Apa MA63 ini sebenarnya? Sehingga kan saya cuba untuk membuat carian ke laman sesawang, dan carian yang saya cari itu tidak memberikan apa yang saya inginkan, sebab kesemua tafsiran-tafsiran MA63 yang terdapat di media sosial dan laman sesawang itu berbentuk terlalu teknikal. Dan apa yang saya dapat lihat, perspektif anak muda sekarang berbeza dengan generasi sebelumnya, yang mana mereka apabila merasakan MA63 itu terlalu teknikal, MA63 ini hanya sekadar dipandang sebagai sebuah dokumen, perjanjian ataupun sejarah yang menjadi isu elit politik. Walhal isu ini adalah sebuah isu yang sangat dekat dengan masyarakat dan perlu kita perjuangkan sebagai hak autonomi negeri Sabah. Namun apa yang saya boleh katakan, bagaimana kita boleh mendekatkan MA63 ini lebih kepada anak-anak muda di negeri Sabah itu adalah melalui pendekatan secara penjelasan yang menggunakan bahasa-bahasa yang difahami oleh rakyat dan masyarakat di Sabah itu sendiri. So, ya Prof, mungkin Prof ada nak tambah? Ya, saya nak tambah sedikit. Pertama, saya rasa penghayatan ataupun very pentingnya isu MA63 ini sebenarnya berbeza antara community. Ia lebih ketara di kalangan KDMR kerana yang mereka daripada tahun-tahun 60-an sudah mengambil sikap yang lebih kritikal kepada hubungan kerajaan persekutuan dan negeri dan juga pengundi Cina, tetapi kurang di antara pengundi Bumiputera Muslim. Yang kedua, sifat teknikalnya memang sukar dielakkan, tapi saya rasa isu apa yang kita perlu bawa ke depan ialah desentralisasi, pemancaran kuasa. Apa yang sebenarnya berlaku di Malaysia, sungguh pun nama kita adalah persekutuan, kuasa kita terlalu memusat pada kerajaan pusat. Sebagai contoh, kalau kita pergi sebelah, pergi Indonesia, kita akan dapati bahawa
kerajaan provinsinya, kerajaan kabupatennya boleh mendapat sebahagian daripada hasil cukai pendapatan. Kita tidak. Yang Sabah adalah istimewa, dia ada 40% daripada hasil bersih. Berbanding sekarang tahun semasa dengan berbanding dengan 1963. Itu sangat terperinci. Poin saya adalah MA63 itu tidak harus dilihat sebagai ceiling atau bumbung apa yang kita boleh capai. Kita seharusnya lihat sebagai lantai. Apa yang kita perlu capai, maksudnya apa yang tak dijanji 62 tahun dahulu. Tak semestinya kita tak boleh dapat. Yang tadi saudari Nija katakan tentang pendidikan. Pendidikan itu tak ada dalam bidang kuasa negeri. Tak ada dalam MA63. Kenapa Sarawak boleh dapat? Kerana kerajaan persekutuan tertakluk. Dia tak berani mengingkari kehendak Sarawak itu saja. Jadi, tapi kalau kita nak lebih banyak, kita nak bincang lebih banyak, pandangan saya adalah orang Sabah dan Sarawak perlu bergabung dengan negeri-negeri Semenanjung. Anda jangan lihat bahawa kerajaan persekutuan ini mewakili ke-11 buah negeri. Ya tidak. Ia sebenarnya mewakili wilayah persekutuan saja. Kerana di sana tak ada kerajaan negeri. Jadi, apa yang penting adalah kita bincangkan bagaimana kita memancarkan kuasa dan kenapa penting. Kita harus tanya, apa kebaikannya segala keputusan dibuat di peringkat pusat? Kenapa kita tak boleh buat keputusan, kita buat penyesuaian, adjustment, mengikut kehendak? Kenapa kerajaan tak boleh lebih responsif? Jadi saya bagi itu penting. Apa yang saya rasa khawatir adalah masalah peminggiran Sabah dan Sarawak itu sesuatu yang benar. Bukan retorik, itu benar. Tetapi kalau penyelesaiannya dilihat sebagai adalah permusuhan antara Semenanjung dan Borneo, saya rasa ia tidak membantu Sabah dan Sarawak mendapat lebih hak yang dikehendaki. Kerana anda tak akan dapat sokongan dari sini, dan tanpa sokongan dari sini, kerajaan persekutuan tak ada insentif untuk memberikan lebih banyak, membuat lebih banyak konsesi. Jadi apa yang kita perlu penting untuk kita fikirkan adalah bagaimana kita menyusun strategi kita. Kita perlu melihat kepentingan bersama dan juga bagaimana kita boleh bekerjasama untuk mendesentralisasi atau memancarkan kuasa. Okay. Kita masih lagi dalam isu ataupun topik MA63 ni kan. Jadi rentetan daripada perjanjian MA63 ni, mengapakah isu 40% ini sebenarnya kembali hangat diperkatakan, khususnya selepas video tular rakyat Sabah bertanyakan perkara itu secara terus kepada kita punya Perdana Menteri iaitu PMX. Dan soalan ni mungkin khusus kepada Dr. lah untuk jawab. Boleh. Biar saya jelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Apa yang dijawab oleh PMX dengan apa isu dalam 40% itu dua perkara yang lain tetapi ada sangkut pautnya. Okay. Kita mula dengan 40% dulu. Ini dijanji dalam jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan dibaca daripada perkara 112C dan 112D. Apa yang dijanjikan bahawa adalah hasil bersih yang dikutip oleh kerajaan persekutuan daripada negeri Sabah selepas menolak jumlah pada tahun 1963, 40% itu harus diberikan kepada kerajaan negeri Sabah. 60% itu kekal kepada kerajaan persekutuan. Dan bagaimana kita mengira hasil bersih? Hasil bersih itu adalah apa yang dikutip oleh kerajaan persekutuan dari Sabah, potong peruntukan khas kepada kerajaan Sabah yang diperuntukkan dalam perkara lain. Jadi itu sebahagian. Ini apa yang menjadi soalan ataupun isu sampai dibawa kepada kerajaan, kepada Mahkamah Tinggi adalah perlembagaan mewajibkan rundingan antara kerajaan persekutuan dan negeri untuk 5 tahun ataupun tempoh yang kedua-dua bersetuju, berapa yang perlu dibayar. Okay. Tahun 1964, 5 juta dibayar. Pada tahun
tahun terakhir dalam perundingan pertama iaitu 1973 bila saya dilahirkan. Jumlahnya adalah 26.7 juta. Lepas tu kerajaan persekutuan bukan tak membayar, tetapi daripada 1974 sampai 2021 jumlah yang dibayar tu tetap 26.7 juta. Apa masalahnya? Kalau kita tak kira kenaikan keperluan untuk pembangunan, kita ambil kira inflasi saja kan. RM100 pada 1974 sampai 2021 itu nilainya 600. Jadi apa yang sebenarnya rakyat Sabah hilang adalah pertambahan dalam tempoh 48 tahun itu. Itu sebenarnya hilang. Kerajaan bukan tak bayar, tapi dia tak berunding. Dan ini berubah apabila Perdana Ismail Sabri mengadakan rundingan, kemudian Anwar mengadakan rundingan, dan saya rasa kita perlu bagi pengiktirafan apa yang Anwar bagi. 202 jumlah yang diberikan adalah 125 juta. Dan Anwar mengubah rundingan sekali lagi pada 2023 bila dia menjadi Perdana Menteri, dan jumlah yang dijanjikan untuk tahun 2027, 2 tahun dari sekarang, adalah 350 juta. Jadi memang ada pertambahan. Apa yang kerajaan persekutuan utang kepada kerajaan negeri Sabah, dan ini yang dikatakan melanggar perlembagaan, unconstitutional, ialah 48 tahun tu perbezaannya belum dibayar kerana tak ada rundingan. Nah, jawapan PMX adalah perkara yang lain. Apabila PMX kata kerajaan persekutuan dapat 10 bilion kan, dan dia belanjakan 17 bilion. Perbelanjaan tu kat mana? Ke sekolah, ke hospital, ke polis, ke tentera, ke jalan raya dan sebagainya di bawah persekutuan. Dan semua itu sebenarnya memang tinggi, dan hasilnya daripada 60% itulah. Jadi itu kerohan dia daripada PMX. Persoalannya, kita tak boleh, dua-dua itu sebenarnya absah. Kerajaan persekutuan boleh kata sebenarnya saya membangunkan lebih banyak, dan soalan yang perlu dijawab adalah kenapa begitu banyak dibelanjakan tetapi Sabah kekal mundur. Apa sebabnya? Itu soalan lain kan. Yang satu adalah kerana anda membelanja banyak tak bermakna anda boleh membayar kurang kepada kerajaan negeri Sabah. Jadi apa yang dibelanjakan oleh persekutuan di Sabah dengan apa yang diberikan kepada kerajaan negeri Sabah, dua perkara yang lain. Sangat teknikal kan? Betul. Tapi apa yang kita perlukan sebenarnya adalah perbincangan yang lebih luas. Kalau tidak, kita akan sampai kepada kesimpulan yang sangat ringkas dan cetek. Ini orang jahat, ini orang baik. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita pun rasanya kita dah dapat jawapan lah kenapa isu 40% ni sudah kembali untuk hangat diperkatakan dalam kalangan rakyat, terutamanya di rakyat negeri Sabah. Jadi bila kita masih lagi lah berbicara berkenaan dengan politik di Sabah kan. Jadi kita sedar sebenarnya kepelbagaian di negeri ini sebenarnya dia ada keunikan dia tersendiri. Kita juga sebenarnya tak boleh lari daripada membincangkan isu hak rakyat Sabah ataupun hak negeri Sabah. Jadi mungkin doktor boleh ringkaskanlah sedikit bagaimanakah kedudukan autonomi Sabah dalam konteks Malaysia Madani. Adakah ia sebenarnya telah dihormati dan juga telah dilaksanakan dengan sewajarnya? Saya rasakan sememangnya pelaksanaan MA63 ini tidak lengkap, tidak sempurna. Soalannya, apa yang dimasukkan dalam majlis khas ataupun jawatan-jawatan kuasa khas sebelum ini berkaitan dengan MS63 itu tak semestinya termasuk dalam MS63, seperti hak Sarawak untuk menguasai sekolah-sekolah rendah SK, dan juga memperkenalkan UPSR ala Cambridge kan. Betul. Itu semua tak ada dalam MS63. Tetapi dia berjaya mendapatkan konsesi daripada kerajaan persekutuan.
Dan apa yang kita perlukan sebenarnya adalah satu perbincangan yang lebih meluas bagaimana kita mengiktiraf Sabah dan Sarawak sebagai wilayah. Sabah dan Sarawak dalam persekutuan kita negeri saja, tak ada beza dengan lain. Hak lebih tapi statusnya sama. Kita mengiktirafnya dan kita membincangkan bagaimana kuasa dibawa ke bawah dengan jadi setiap negeri di Semenanjung dapat lebih banyak kuasa, tetapi Sabah dan Sarawak sentiasa mendapat lebih banyak kerana faktor sejarah. Apa yang menjadi yang menghalang kerajaan persekutuan daripada melakukan lebih banyak pindahan? Pertama adalah dia sebenarnya tak ada insentif, kecuali takut dengan Parti Sabah dan Sarawak menarik balik sokongan. Kenapa dia tak ada insentif? Kerana ahli-ahli parlimen dari Semenanjung, pengundi-pengundi dari Semenanjung tak dapat apa-apa keuntungan daripada desentralisasi, betul tak? MS63 itu dia bincangkan seolah-olah kita nak ambil balik apa yang kita ada, tapi saya tak kisah apa berlaku di Semenanjung. Kalau anda tak kisah pada saya juga tak kisah pada anda. Jadi kerajaan persekutuan sebenarnya tak ada insentif untuk membuat lebih, kecuali untuk memenuhi kehendak. Kerana takut anda akan larikan diri. Itu saja. Okay. Jadi kita perlu libatkan negeri-negeri Semenanjung supaya kerajaan persekutuan terpaksa mengambil serius perkara ini. Yang faktor kedua adalah tak kira kerajaan mana yang berkuasa di sini, sentiasa ada kekhawatiran bahawa Sabah dan Sarawak akan menjadi merdeka. Dan jadi dia tak ada niat untuk berikan lebih banyak kuasa kerana dia takut nanti anda akan menjadi merdeka. Nanti muncul seorang kuat akan bawa Sabah dan Sarawak keluar. Tapi itu bukan cara penyelesaiannya dengan mengendahkan, dengan melengah-lengahkan isu ini. Apa yang saya rasa penting adalah kita mengiktiraf Sabah Sarawak sebagai wilayah yang khas, dan kerana keluasannya, kerana kemajmukannya yang saudari tadi berbincang, kita perlukan desentralisasi di Sabah dan Sarawak. Kita perlukan bila lebih banyak kuasa ke Sabah, dia tidak semua memusat di KK. Dia perlu diberikan ke Sandakan, ke Tawau, ke Kalabatangan, ke Keningau, ke Kudat dan sebagainya. Supaya dia tidak akan berlaku seorang warlord yang boleh buat sesuka hatinya. Dia perlu ada warlord-warlord kecil lagi. Dan lebih penting untuk rakyat Sabah adalah bila berlaku desentralisasi, bila kita ada kerajaan residensi yang dipilih oleh rakyat, rakyat ada kuasa yang lebih besar terhadap kerajaan tempatan. Jadi kalau kita tak dapat, kita boleh memberi tekanan untuk dia dapatkan lebih. Dan daripada kerajaan pusat persekutuan, dia tak perlu takut Sabah nak keluar. Kerana ini adalah strategi yang diambil oleh Indonesia. Bila dia bagikan kuasa kepada provinsi, pada masa yang sama, dia bagikan kuasa kepada kabupaten. Kabupaten itu macam pihak-pihak berkuasa tempatan kita lah. Jadi anda provinsi nak keluar Indonesia tak senang kerana bupati-bupati iaitu ketua-ketua PBT tak akan setuju semua. Faham? Jadi macam itulah jawapan daripada doktor berkenaan dengan sama ada autonomi Sabah dalam konteks Malaysia Madani ini sebenarnya dia telah dihormati dan juga ataupun dilaksanakan dengan sewajarnya. Saya rasa dia telah berlaku kemajuan, tetapi kemajuan itu tidak dapat memuaskan kehendak, aspirasi rakyat dan pemimpin Sabah. Dia itu macam fakta. Dan untuk memuaskan itu, Sabah dan Sarawak perlu mendapatkan, perlu bersepakat dengan kerajaan-kerajaan Semenanjung. Kerajaan-kerajaan Semenanjung, negeri-negeri Semenanjung bukan lawan kepada Sabah dan Sarawak. Itu yang sesuatu yang pada pandangan saya tidak dinyatakan secara jujur oleh pemimpin-pemimpin Borneo. Mereka suka menggambarkan orang Melaya ini sebagai orang jahat. Tadi saudari kata saya boleh jadi Sabah original. Tapi orang tempatan kalau saya di sana dia rasakan anda anak Melaya datang sini buat apa?
Jadi kalau kita tengok kan di berita Cosmo ke apa kan pada 11 November 2025 kan, berkaitan dengan PRN Sabah, ada satu pengumuman sebuah parti yang sebenarnya menarik diri daripada parti besar dengan alasan mahu memperjuangkan hak Sabah serta memperkukuhkan autonomi negeri. Jadi mungkin soalan ni Nisa boleh jawab lah sebagai anak muda Sabah kan. Adakah anak muda dari negeri Sabah ni sebenarnya cakna terhadap isu ni ataupun terhadap perkara yang berlaku tersebut? Sebab ramai anak muda mungkin melihat langkah ini sebagai satu tindakan berani, tapi mungkin ada juga yang kata ini adalah tanda politik di Sabah kembali untuk berpecah. Jadi macam mana tu Nisa? Sebab apabila kita contohlah macam mana kita nak mengetahui adakah anak muda cakna atau tidak tentang isu ini, semestinya di media sosial. Sebab sekarang ni apa-apa hangat diperbincangkan akan dibincangkan juga di media sosial. Dan saya tak nafikan sejak bermulanya hari penamaan calon sehingga ke hari ini, isu PRN Sabah, apa-apa bentuk berita banyak diedit, dikeluarkan di media sosial juga, yang mana dapat saya lihat sebenarnya ada pihak anak muda yang memuji bahawa ini satu tindakan yang berani daripada parti tersebut untuk keluar daripada parti yang kita katakan kira besar juga, kerana ingin memperjuangkan hak autonomi negeri. Dan ini juga menunjukkan bahawa seperti ada harapan untuk parti lokal menerajui kerajaan negeri Sabah. Namun di satu sudut yang lain juga saya dapat lihat komen-komen dan juga pandangan-pandangan yang diberikan oleh anak-anak muda di negeri Sabah, di mana ada juga yang mengatakan, negeri Sabah kembali back to square, iaitu sama sahaja. Parti politik di negeri Sabah mula berpecah lah, nanti pasti akan bergabung di akhir masa, yang mana orang kata pusing-pusing itu juga labakan. Orang Sabah selalu katalah seperti itu. Kerana kerisauan sebenarnya oleh anak-anak muda Sabah ini adalah apabila berlakunya perpecahan parti seperti ini, pastinya akan affecting kerajaan negeri itu sendiri dan negeri Sabah itu sendiri, khususnya dari segi pembangunan, pendidikan dan ekonomi. So ada dua pandangan yang bertolak belakang antara satu sama lain dalam kalangan anak muda tu, anak-anak muda di negeri Sabah. Dan pandangan ini juga sebenarnya penting, yang menunjukkan bahawa kini anak-anak muda bukan hanya sekadar melihat PRN sekadar spice dalam kepimpinan negeri Sabah, tetapi di sinilah mereka mampu memberikan pandangan yang mungkin kita tak tahu satu hari nanti membuka minda generasi lain pula untuk berfikir secara dari sudut pandangan yang berbeza. Jadi doktor, apabila macam kita tahu yang ada sebuah parti ni dia tarik diri daripada parti besar tu kan. Jadi pada pandangan doktor lah, apakah sebenarnya implikasi keputusan ni terhadap PRN yang bakal tiba? Okey. Parti yang kita katakan itu APCO. Apa yang berlaku pada APCO adalah setelah keputusan Mahkamah Tinggi menghakimi bahawa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah dahulu bertindak melanggar perlembagaan, Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan sama ada untuk membuat rayuan. Dan Menteri Presiden APCO, iaitu Menteri Keusahawanan dan Koperasi, Dato' Iwan Benedict, beliau menyatakan bantahan terhadap pendirian kerajaan dan dia meletak jawatan dahulu, dan lepas tu partinya baru keluar. Dia meletak jawatan pada hari Sabtu, partinya APCO keluar daripada PH. Dia tak keluar daripada Kerajaan Madani secara teknikalnya, dia keluar daripada PH saja pada hari Isnin. Pada hari Selasa, kerajaan membuat pengumuman bahawa dia tidak akan merayu terhadap keputusan mahkamah itu secara menyeluruh, tetapi cuma terhadap poin-poin tertentu. Jadi daripada segi itu, saya boleh katakan bahawa tindakan Dato' Iwan Benedict itu sebenarnya telah memaksa tangan Kerajaan Persekutuan untuk tidak merayu isu keputusan Mahkamah Tinggi terhadap isu 40%. Daripada segi itu sesuatu yang sangat berkesan. Sama ada ini akan memberi kesan kepada pilihan raya, susah nak kata, kerana ada rakan saya yang ataupun informan saya yang beritahu
dia juga calon, dia kata di Sabah keputusan pilihan raya itu kadang-kadang tidak bergantung kepada aktiviti kempen minggu pertama, tetapi bergantung kepada apa yang berlaku pada 3 hari terakhir, maksudnya berapa wang yang disalurkan ke kampung. Kerana untuk kebanyakan orang, pilihan apa adun buat itu di DUN sebenarnya tak ada kaitan dengan dia. Ia lihat bahawa adun-adun ini adalah mesin ATM berbentuk manusia. Kita tekan kalau wang boleh keluar, itu mesin yang baik. Jadi kalau mesin tu nak tukar bank, tak ada masalah pun. Daripada itu yang menjadi masalah. Jadi sejauh mana isu MA63 ini sebenarnya isu yang lebih bersifat ideologi. Betul. Sejauh mana ini ada apa kesannya, kita tak tahu. Kerana apa yang mungkin menjadi lebih penting ataupun lebih utama dalam mempengaruhi keputusan pengundi, satu adalah isu kepentingan kaum yang boleh secara luasnya kumpulan Muslim, bumi putera Muslim, bukan Muslim, ataupun sampai kepada Kedayan ke Brunei ke, isu begitu. Kan? Jadi kita agak tak tahu. Yang kedua adalah personality. Banyak pemimpin Sabah, mereka ada penyokong sendirinya kerana karisma ataupun gayanya yang mendampingi rakyat. Kadang-kadang misalnya ada orang sekalipun ahli politik akar umbi itu merasa susah untuk buat keputusan. Ada seorang pakcik beritahu saya, dia partinya A, tapi ketua kaumnya, tokoh politik kaumnya ada di parti B. Saya tanya, Pakcik, Pakcik nanti menyokong parti A atau parti B? Dia kata itu perkara yang susah dijawab. Terpulanglah akhirnya siapa yang menggoda hati saya, membelai jiwa saya. Dan saya rasa akhirnya mungkin tu belayan dan godaan tu datang dalam bentuk bantuan kewangan ataupun material. Jadi macam tadi doktor ada sebut berkenaan dengan beberapa isu kan, seperti isu 40%, MA63 dan juga isu keluar parti tadi kan. Jadi dengan pelbagai isu yang sedang melanda ni sebenarnya dalam pilihan raya negeri Sabah ni, adakah sebenarnya Sabah ni berpotensi untuk meraih majoriti sokongan daripada anak muda? Jadi mungkin Nisa boleh jawab soalan ni? Kalau kita lihat pada situasi sekarang lah, anak muda sekarang lebih berani dalam bersuara, mengutarakan pendapat mereka baik daripada segi politik dan isu-isu yang lain juga melalui media sosial, yang mana mereka lebih terbuka untuk mengkritik kerajaan, mengkritik kerajaan ke bukan kerajaan ke, sesiapa sahaja yang terlibat dengan kepimpinan negeri, dan ini menjadikan mereka lebih cakna tentang agenda yang dibawakan oleh setiap badan parti, setiap individu, berbanding hanya retorik tanpa tindakan susulan, yang menunjukkan bahawasanya anak muda menjadi lebih celik, lebih matang dalam menilai pemimpin, siapa yang perlu dipilih. Adakah sekadar yang ingin mengubah jalan bulan menjadi jalan bintang, ataupun yang ingin mengubah jalan bulan tetapi datang dengan susulan pelan tindakan, berapa tahun boleh diselesaikan dan sebagainya. Yang dan secara tidak langsung juga corak pemikiran anak muda ini dapat dilihat bahawa mereka lebih cenderung untuk memilih kepada individu ataupun badan parti yang membentangkan agenda mereka sekali dengan pelan tindakan yang realistik, berbanding hanya dengan sekadar pelan semata-mata. Tapi bak kata Prof tadi, kita tak tahu sampai ke saat akhir adakah realistiknya anak muda itu akan kekal realistik bersama pemikiran untuk perubahan ataupun berubah disebabkan oleh faktor lain. Namun apa yang diharapkan kali ini, setiap keputusan yang dibuatkan oleh anak muda perlulah keputusan yang berpaksikan kepada apa yang kita lihat di depan mata hasilnya. Apa perubahan yang telah lama kami dahagakan, berpuluh tahun kami tunggu. So keputusan itulah yang perlu kita buat sebenarnya, dan rasanya parti politik pun perlulah berfokuskan kepada pelan yang lebih
logik berbanding hanya sekadar retorik semata-mata. Saya amat setuju dengan pengamatan bahawa anak muda Sabah sekian hari menjadi matang dan juga berani. Kejayaan mengadakan perhimpunan keadilan untuk Justice Zara for itu Zara. dan dekat dengan dia orang Sepitang, Betul. belajar di Papa dekat dengan tempat Belfort Beaufort, kan. betul. Itu sesuatu yang menarik kerana dia muncul seperti dalam bahasa Inggeris kita kata cendawan di merata-rata perusuk di Sabah dan sampai merebak ke sini, dan ia memaksa kerajaan mengambil serius apa yang berlaku. Kalau tidak, kita mungkin tak lihat inquest dan sebagainya. Itu sesuatu yang cukup menarik. Tapi daripada itu, sejauh mana itu akan mengubah pola politik di Sabah, mungkin ada perbezaannya di kawasan bandar dan juga kawasan desa. Dan ini membawa balik kepada soalan 1/8 pengundi Sabah yang merantau, yang tidak boleh mengundi kecuali mereka mampu dan sudi. Itu menjadi susah kerana kalau orang yang keluar merantau, dia mungkin sudah melihat dunia, dia ada pandangan yang lebih kritis. Tetapi kalau dia tak sanggup, tak mampu balik untuk mengundi, segala fikiran kritisnya tidak ada kesan di peti undi. Betul. Jadi kita perlu memperjuangkan supaya peti undi disampaikan di mana saja ada anak Sabah. Betul. Dan bukan kata anak Sabah baliklah bawa diri anda ke Untuk peti mengundi. undi, tak kira berapa anda kena membelanja. Jadi kan kita sebenarnya ada lagi satu isu yang viral sebenarnya di Sabah, di mana satu parti ni dia menegaskan pendekatan Sabah first. Okey, jadi sebenarnya hanya parti tempatan sahaja yang benar-benar faham berkenaan dengan aspirasi rakyat Sabah. Jadi dia nak mention about Sabah first lah. Jadi adakah strategi Sabah first ni sebenarnya benar-benar memberi faedah kepada rakyat atau sekadar slogan politik? Macam mana? Saya rasakan tak ada satu parti yang tidak setuju dengan slogan Parti First APCO inilah. Ini branding. Dan apa yang saya nak kritis lebih banyak adalah tentang idea parti lokal. Saya berempati dengan kehendak aspirasi rakyat Sabah inginkan lebih banyak kuasa, lebih banyak autonomi, tapi saya ada soalan untuk menerima bahawa membahagikan parti-parti Sabah kepada parti lokal dan parti kebangsaan. Soalan saya adalah begini. Antara parti-parti lokal dan pemimpin-pemimpin utamanya, tak kira kita sebut Warisan, Star, APCO ataupun GIS, parti mana yang tak pernah berada dalam kerajaan persekutuan? Dalam 40 tahun apabila bayaran 40% itu tidak dibayar cukup. Semua ada di sana kan. Jadi bagi saya, untuk mengkelaskan ini pilihan yang lebih halal, ini kurang halal, itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Apa yang kita perlukan sebenarnya persaingan yang lebih berkesan. Apa maksudnya persaingan yang lebih berkesan? Jadi kita nak A, kita minta calon yang semua datang untuk undi saya, apakah rancangan yang anda boleh dapatkan A? Jadi kalau anda boleh dapatkan A, tak kisah anda di mana, saya berikan undi. Dan undi saya sentiasa boleh berubah. Sebab itu anda tak boleh mengambil saya ini take me for granted. Itu bagi saya lebih penting. Faham? Betul-betul. Sebab pendapat saya kalau slogan hanya sekadar slogan, slogan mungkin kekal mati sebagai slogan. Tapi kalau slogan muncul dengan tindakan, mungkin slogan itu boleh membawa perubahan. So ia bergantung balik kepada bagaimana badan tersebut menjadikan slogan itu adalah satu pelan tindakan yang boleh membuka mata masyarakat lah. Dan bergantung juga kepada cara penerimaan. Ada yang menerimanya sebagai satu slogan yang mampu memecah belahkan negeri, ada yang menerimanya mampu mendukung lagi aspirasi negeri. Tetapi berbalik juga kepada penerimaan individu, adakah slogan tersebut mampu membangunkan ataupun tidak rakyat. So rakyat perlu kekal membuka mata dengan lebih luas.
apa pun slogan, Sabah first, Sabah second, I am first, you are second, I am original, you are aspal, contoh. Tetapi setiap slogan perlulah didatangi dengan tindakan lah, Prof. Seperti yang Nisa kata tadi, walk the talk, betul? Walk the talk. Betul. Jadi sebenarnya kan, Nisa, apa yang kita boleh lihat sekarang, isu hasil 40% dan MA 63, kita masih lagi dalam MA 63 kan, menjadi asas kepada langkah pergerakan bagi sesetengah parti. Jadi mungkin Nisa boleh jawab soalan ni, adakah sebenarnya isu ni difahami oleh anak muda Sabah? So macam saya sebutkan tadi, kalau secara jujurnya ditanyakan kepada saya MA 63 ni apa, saya tahu MA 63 sebagai MA 63 sahaja, tapi saya pun tak tahu apa isi kandungannya sebelum ini. Dan apabila membuat pencariannya terlalu teknikal, terlalu rapat sangat disebut dengan politik, sehinggakan penerangan yang berilmiah dan akademik itu sukar untuk saya jumpa. So untuk memastikan bagaimanakah MA 63 dan 40% macam Prof kongsikan secara ilmiah tadi, saya terus faham sebab apa yang dibincangkan itu berilmiah dan bahasa yang digunakan itu sangat mudah dan jelas difahami. Dan ini juga boleh digunakan bagaimana untuk kita memahamkan kepada rakyat-rakyat negeri Sabah, khususnya sekarang ini semuanya boleh dilakukan di hujung jari. Mungkin kita boleh membawa semangat-semangat pendidikan untuk mendidik anak-anak negeri Sabah ini melalui konten-konten secara dalam talian untuk memahaminya dengan bahasa yang lebih mudah, yang bukan bahasa teknikal secara penuh, mampu membangkitkan kesedaran dalam diri anak-anak negeri Sabah bahawa MA 63 ini bukan hanya sekadar satu perjuangan yang perlu diperjuangkan secara politik, tetapi kalau difahami secara mendalam, MA 63 ini juga sebenarnya hak dan sesuatu yang kita semua perlu perjuangkan, bukan untuk masa depan kita sahaja, tetapi untuk generasi-generasi akan datang, dan bagaimana kita merubah negeri kita itu ke arah yang lebih baik lah. Betul. Jadi kita banyak isu yang kita dah kupaskan tau sebenarnya dari awal soalan tadi sampailah sekarang. Tapi sebenarnya kita nak tambah lagi satu isu tau sebenarnya, di mana ada satu isu menarik timbul daripada kenyataan seorang ahli politik yang menyatakan bahawa orang Sabah ni mudah dikempen. Cukup beli mereka roti gardenia saja. Jadi kenyataan tersebut jelas merendah-rendahkanlah maruah pengundi di Sabah, betul? Jadi apakah pendapat, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit pendapat saya doktor? rasa mangsa paling besar kepada kenyataan daripada ahli Exco Negeri Kedah berpartikan PAS itu bukan rakyat Sabah, kerana orang Sabah memang tak kisah, tak akan rasa hatinya dilukai oleh kenyataan-kenyataan yang saya bilang bodoh ini. Yang menjadi mangsa terbesar sebenarnya adalah YB Ronald Kiandi, iaitu Ketua Perikatan Sabah, Perikatan Nasional Negeri Sabah, dan juga 44 calon yang lain, terutamanya calon-calon parti PAS. Tak kira mereka berapa bersungguh-sungguh mendampingi diri mereka dengan rakyat, apa yang dikatakan satu kenyataan bodoh dari Kedah itu, dari Alostar itu, cukup untuk menenggelamkan kesemua calon PN kecuali beberapa orang yang ada asas tempatan. Faham. Mungkin Nisa ada pandangan berkenaan dengan isu ini? Sebab jika dikatakanlah tentang roti gardenia, mungkin saya switch sedikit swing saya. Kami ni orang Sabah, tiap kali balik Sabah mesti beli roti. Sebab itu adalah sebagai buah tangan kami kepada orang-orang Sabah. Kan? Sabah Sarawak mesti akan beli roti di airport, roti gardenia. Tetapi dalam konteks ini, isu mengenai roti gardenia ini macam Prof kata affecting to all kepada calon yang bertanding, yang mana telah mengubahkan persepsi anak muda apabila kematangan nilai kepimpinan seseorang calon itu sudah berkurang sedikit, berikutan tentang kenyataan yang sedikit sebanyak rasa merendah-rendahkan kepintaran dan pemikiran rakyat-rakyat negeri Sabah dalam mengundi inilah. Kami selalu dibeli dengan roti gardenia. Kami selalu membeli roti gardenia, tapi tidaklah semudah dibeli dengan roti gardenia.
Jadi itu kita pun dah kupaskan isu yang terakhir untuk segmen yang pertama ni. Mungkin kita nak berehat seketika lah sebelum kita beralih ke segmen yang kedua. Dan mungkin kita akan jumpa dengan pelbagai lagi isu yang menarik. Okey, jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Mereka nampak lebih maju dari segi infrastruktur, ekonomi dan juga autonomi bagi negeri Sarawak itu sendiri. Padahal sebenarnya kita sendiri tahu Sabah dengan Sarawak ni sama-sama masuk Malaysia pada tahun yang sama. Jadi, di mana silapnya untuk negeri Sabah? Adakah masalah terletak pada kepimpinan negeri ataupun pengurusan hasil negeri ataupun faktor hubungan politik dengan kerajaan pusat? Pada pandangan mungkin Nisa boleh kongsikan sebagai anak muda yang memahami landscape politik Sabah ni, adakah Nisa merasakan isu lompat parti ni boleh bagi kesan kepada pengundi muda di Sabah? Macam tadi kita rakyat Sabah kan, jadi sekarang kita fokuskan kepada pengundi muda di Sabah.